Puan Nur Azizah binti Kasio dilahirkan pada tanggal 29 Januari 1968 di Kampung Selabak, Teluk Intan, Perak. Merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Beliau mendapatkan pendidikan awal di SK Kampung Selabak, Teluk Intan pada tahun 1974 sehingga 1980. Sebelum menyambung ke peringkat menengah di SMK Seri Perak, Teluk Intan pada 1981 sehingga 1985 dan menyambung ke tingkatan 6 di sekolah yang sama pada tahun 1986 sehingga 1989. Kembara pencarian ilmu beliau diteruskan dengan menyambung pengajian pada peringkat diploma di Maktab Perguruan Pulau Pinang pada tahun 1989 sehingga 1992. Seterusnya, beliau meneruskan lagi pengajiannya pada peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1996 sehingga 2001. Puan Nur Azizah memulakan kerjayanya sebagai seorang guru pada tahun 1992 di Sekolah Kebangsaan Taman Permata, Gombak, Selangor sehingga tahun 1996 sebelum bertukar ke Sekolah Kebangsaan Gombak Setia, Selangor pada 1997 sehingga tahun 2001. Setelah itu, Puan Nur Azizah ditempatkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Keramat, Ulu Klang, Selangor pada tahun 2002 sehingga tahun 2007 sebelum bertukar ke SMK Tuanku Muhammad, Kuala Pilah pada tahun 2008 sehingga tahun 2015. Setelah 8 tahun berkhidmat di Kuala Pilah, Puan Azizah hadir ke Sekolah Menengah Taman Tuanku Jaafar, Seremban Negeri Sembilan pada 2016 dan terus berkhidmat sehingga ke hari ini. Kecemerlangan beliau dalam perkhidmatan sepanjang lebih 29 tahun terbukti apabila beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2004, 2014 dan 2022. Terima kasih Puan Nur Azizah binti Kasio kami ucapkan atas khidmat dan budi yang tidak terhingga di SMK Taman Tuanku Jaafar. Pastinya jasamu akan dikenang selalu. Selamat bersara diucapkan kepada Puan Nur Azizah Kasio. Semoga sentiasa gembira dan ceria di samping keluarga tersayang. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Azizah. Bye-bye. Selamat bersara Azizah. Demikianlah serba sedikit biodata Puan Nur Azizah binti Kasio, guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar yang akan menamatkan perkhidmatan beliau pada hari ini. Segala jasa dan bakti beliau akan dikenang sepanjang hayat dan hanya Tuhan sahaja yang dapat membalasnya.